Aku dengan bestie aku dua selebriti suam-suam kuku yang dah tak laku dalam dunia hiburan. Netizen asyik kecam kata kami suka pura-pura bodoh dan gedik. Kami pun rasa tak adil. Kalau kami betul-betul pandai, agaknya kami takkan masuk industri hiburan pun, kan? Syarikat tengok kami ni semua benda tak jadi. Terus bungkus kami berdua hantar masuk rancangan reality jadi peneman kepada artis hot masa kini. Dalam rancangan tu, si bunga popular Sarah tiba-tiba umum dia anak kedua keluarga kaya dari Jiang Chen. Besti aku terkejut habis. Apa? Ayah aku ada anak luar nikah? Pas tu Sarah kata pula boyfriend dia anak orang kaya Adam. Aku terus terdiam. Rupa-rupanya boyfriend aku ada girlfriend lain. Besti aku yang dah sedih tahap gaban cari aku. Dia nak lari dari rumah. Aku kata, aku ikut. Kebetulan aku pun tengah nak lari dari perkahwinan yang diatur. Malam tu juga kami lari tengah malam. Malam tu, Owen, jutawan paling besar Jiangxing naik angin. Mana adik perempuan aku yang besar gedabak tu. Beijing pula, Adam pun gelabah. Mana isteri aku yang aku simpan elok-elok tu. Awal pagi Isnin, satu video trending. Adam dan Sarah masuk hotel Bulgari sama-sama. Bahu ke bahu. Semua paparazzi pun naik gila. Sebab Adam ni low profile dan susah nak kontak. Semua orang pi serbu tanya Sarah, Miss Sarah, betul ke awak dan Adam nak kahwin dah? Dalam video tu, Sarah senyum manja dan jawab, hidup ini terdiri daripada detik-detik. Daripada fikir terlalu jauh ke depan, lebih baik kita hayati sama ada detik ini. Cukup untuk menyentuh jiwa. Ayat tu terus buat semua orang confirm. Diorang memang couple. Sekelip mata, fandom pasangan mereka meletup. Semua gambar Sarah dan Adam yang pernah muncul sama-sama, masa lelongan, gala amal, event-event besar, semua digali keluar dan share merata-rata. Dalam gambar, Adam nampak segak, bergaya dan berkelas. Sarah pula senyum manis, cantik dan menawan. Fans semua jadi gila. Mana taknya boyfriend Sarah, rupa-rupanya Adam, anak orang kaya tambah artis top. Macam novel, kahwin kontrak jadi reality. Dekat bila aku kat pinggir Beijing, aku peluk phone sambil termenung. Ada dua benda yang buat aku sedih. Pertama, ayat yang Sarah cakap tu bunyinya sangat intelek. Aku rasa seumur hidup aku pun takkan boleh cakap macam tu. Kedua, Adam tu sebenarnya boyfriend aku. Kami dah bertunang 5 tahun lepas. Memang pun kahwin kontrak antara dua keluarga. Tapi Adam sangat bertanggungjawab. Depan semua orang, dia janji akan jaga aku. Sayang aku, semua duit gaji bagi aku habis guna. Tapi aku marah. Aku kata, aku wanita moden abad ke-21. Aku tak nak kau tanggung. Aku nak berdikari cari duit sendiri. Adam terdiam sekejap. Pas tu kata dia memang sokong impian aku. Aku pelik, sokong dengan mulut jika. Malam tu juga dia suruh pembantu dia transfer modal besar ke akaun aku. Tapi malangnya, 3 tahun lepas tu, apa aku buat semua rugi. Aku rasa diri loser. Balik rumah nangis sambil bedal makanan. Butler rumah tu lapor dekat Adam. Adam terus batalkan mesyuarat penting. Balik tengok aku tengah meraung sambil makan tteokbokki keju dengan ayam pedas. Dia tengok aku lama. Lepas tu dia macam confused. Dia suruh aku teruskan makan. Lepas tu letak phone depan aku. Terus buat live. Tak sangka aku viral. Lepas tu terus datang fasa dibenci. Orang kecam aku. Makan banyak gila. Tapi badan slim. Pura-pura makan je ni. Dia orang tak faham. Kajian saintifik dah cakap, guna otak pun bakar tenaga. Aku ni jenis fikir sikit pun dah penat otak. Jadi tenaga aku cepat habis. Sebab tu aku kena makan lebih banyak. Tak cukup pun. Bila live stream makan tu mula buat duit sikit, ada pencari bakat ajak aku join industri hiburan. Aku teruja. Dengar kata, artis boleh buat 2 juta sehari. Aku ingat boleh cepat bayar balik duit Adam. Tapi rupanya kena scam. Tak dapat pun banyak tu. Pencari bakat tu pun sedar dia tersalah tengok. Tapi dia fikir, kau ni muka cantik. Pura-pura makan pun nampak real. Mesti boleh jadi pelakon. Masalahnya, aku langsung tak pandai berlakon.
Bila syarikat sedar aku ni memang gagal, diorang terus hantar aku masuk satu rancangan variety, jadi bahan perbandingan untuk artis kesayangan mereka Sara. Ejen aku tanya, "Galak, kau tahu tak apa makna kumpulan kawalan?" Aku main tembak. "Tahu, tingkatan 5 bio pernah ajak kan?" Ejen diam 10 saat. Muka dia macam tengah muhasabah hidup. Apa yang aku kena buat dalam rancangan ni? Jadi diri sendiri. Baru aku sedar, Sarah bukan sekadar bintang utama. Yang aku kena selahkan dia juga. Girlfriend kepada boyfriend aku sendiri. Dalam telefon, fandom sip di tengah rancak. Ada fan art, collage comel, lukisan minyak. Semua gambar Adam tambah Sarah terpampang, matching gila. Jujur, hati aku ralat sikit. Tapi lama-lama aku sendiri pun rasa, boleh tahan sedap dikunyah juga pairing ni. Ada satu fan art lukis Adam bertelinga kucing. Cute tambah seksi sekaligus. Aku terkejut. Boyfriend aku tak pernah pakai cat ears depan aku pun. Terus DM pelukis. "Sis, ada tak versi original? Nak simpan." Pelukis selambat tarik aku masuk. Grup Telegram peminat Adam Sara. 2 jam kemudian aku dah naik pangkat jadi tuan rumah dalam super tapik mereka. Adam balik rumah. Aku cepat-cepat lipat telefon. "Apa yang kau buat?" "Belajar." Dia renunglah sesken. Aku sumpah tak tengah syap kau dengan Sarah. Muka Adam terus gelap. Tundus tol mode on. Dia naik tingkat 2, pintu bilik selam tutup. Hah? Nampak? Dia memang tak sayang aku. Sepatah pun malas berbual. Dengan jiwa hampa tambah bagasi 24 inci, aku pun gerak ke set rakaman sampai pintu pagar. Ada suara jerit. "Bella, aku toleh, Jolia." Satu-satunya kawan tolol sekapal. Dalam kalangan anak orang kaya sejagat, kami berdua paling keliru. Orang tak nak kawan. Kami pun kawanlah sesama sendiri. Lalu makin hari makin keliru. Kitaran ganas. Julia tarik tangan aku. "Kau datang sini, buat apa? Jadi kumpulan kawalan untuk Sarah." "Tahu." Dia senyum lebar. "Sama." Air mata bergenang. "Nampak tak, Julia? Akhirnya ada juga posisi yang memerlukan dua bebal bersinar serentak." Julia pun merah mata. "Betul, setiap dungu ada musim bunga sendiri." Kami genggam tangan. Drama slow motion, angin bertiup, kelopak bunga sakura imajinasi terbang. Jom bersinar, jom khidmat masyarakat. Berpegangan tangan, kami melangkah masuk studio. Terlalu teruja sampai Sarah datang memberi salam. Kami tak perasan langsung. Live comment terus mengamuk. Baru masuk dah buat gang. Lengahkan idol baru kami. 2 selebriti suam-suam kuku bergabung. Cringe ya, sis. Aku cepat minta maaf. "Sorry Sarah, tak perasan tadi." Sarah senyum lembut. "Aura Angelik. Tak apa. Kak Bella mungkin ada salah faham pada saya. Saya yakin rancangan ni boleh buat kita jadi kawan." Masa aku baru sign kontrak. Aku siapa dia? Dia tidak mengendahkan aku. Sekarang nak jadi kawan. Dan fan Sarah puji melangit. "Idola kami big hearted. Boleh layan dream girl boyfriend sendiri dengan baik." Bella tu dream girl Adam. Stalker tegakut. Rupanya sejak nama aku diumum masuk program, fan Sarah korek Twitter aku. Jumpa post tengah tahun lepas. Cuaca cantik. Tambah gambar langit biru. Awan gebu, pokok besar nan hijau. Ditemui oleh fan. "Ini pokok purba. Depan Villa Yunshan hartanah keluarga Adam." Terus mereka cop aku stalker. Yang camping depan rumah Adam. Langgar privasi. Tak tahu malu. Julia naik hangin. Dia lempar aku satu lirikan tajam. Kode rahsia relax. Aku tembak balik. Dia mula susun ayat nak pertahankan aku. Malang, masa dia siap rangka skrip, rancangan dah lompat ke segmen ketiga. Julia baru buka mulut. Bella langsung bukan stalker. Seluruh studio terjerit kecil. Abang Sarah rupanya, Owen. Segmen kali ini, telefon orang paling rapat. Penerbit dah kumpul nombor yang artis tulis awal-awal. Giliran Sarah, nama yang tertera, Abang Owen. Studio terus mendidih dan meletup. Boyfriend dia latar belakang keluarga yang kuat. Abang dia orang terkaya. Hidup ini macam kehidupan impian ke. "Sis, bagi aku pinjam sehari je lah hidup kau. 1 jam pun jadilah." Hos pun tanya, Sarah ada abang rupanya? Sarah tunduk malu.
Saya nak diiktiraf sebab bakat, bukan gosip. Lagipun, abang ikut nama keluarga ayah. Saya ikut mak, jadi orang luar tak perasan. Julia duduk betul-betul depan Sarah, muka dia ranap. Penonton terus serang. Tengok Julia tu parai dah. Baru tadi gang dengan Bella nak buli Sarah. Sekarang kecut. Cemburu dah tu. Salah mak bapa, kenapa tak lahirkan? Kau jadi adik Owen. Telefon Sarah berdereng. 60 saat. Tiada jawapan. Sarah tunduk kecewa. Haus turut cuba lagi. Kali kedua berjaya disambung. Suara lelaki. Hello? Sarah terus manja. Abang, lelaki bersuara profesional. Hello, saya Lat, pembantu Mr. Owen. Ada pesanan. Sarah terpaku setengah saat cepat cover. Oh, Lat, abang tengah meetingnya. Sampaikan pada dia, saya rindu dia. Talian putus. Penonton sedikit hampa tak dengar suara Owen. Tapi faham jutawan sibuk. Sarah manja comel gila. Owen habis meeting, nanti cairlah dengar adik rindu. Haus borak sekejap. Kamera pun pusing ke peserta seterusnya, Julia. Okey, giliran Julia. Siapa orang paling rapat yang Julia nak call? Nama terpampang di skrin Owen. Seluruh dewan sunyi setengah saat. Kemudian pecah ketawa. Kau nak tumpang drum Owen depan adik dia sendiri. Berani mati. Confirm dia tahu Owen tengah meeting. Baru dia nak hubungi dia. Muka Julia pucat. Host tanya penuh drama. Wah, Julia pun kenal Mr. Owen. Boleh share? Apa hubungan korang? Sarah pandang Julia dengan mata bulat suci murni. Kak Julia kenal abang saya. Saya tak pernah dengar pun. Lampu spotlight jatuh atas Julia. Semua tunggu dia jawab. Adakah Julia bluff? Atau sebenarnya, dia ada kad rahsia? Julia berkata perlahan, dia tu abang aku. Ayat baru keluar. Semua orang terus ketawa berderak. Sarah ketawa sampai menggeletar bahu. Tutup mulut sambil berkata, sekarang ni, perempuan memang suka sangat. Panggil lelaki abang sana sini. Dekat skrin, peminat dia pun menyampuk dalam komen. Tak sangka pula, Julia ni rupa-rupanya menyamar. Aku rasa terget gila. Kat tempat kerja suami aku pun ada seorang macam ni. Hari-hari mesej abang, worry, meluat aku. Haus cuba nak kawal keadaan. Julia pun nak telefon Owen. Tapi sebab kita semua tahu Owen tengah meeting, nak batalkan ke? Tapi penonton dah macam nak tengok drama sampai habis semua jerit. Call je wah, dah tulis nama pun tadi. Tiba-tiba tak nak pula. Masa nak tumpang populariti tak fikir. Sekarang nak malu pula. Tak boleh kena hadap. Julia berkeras, aku nak call. Owen ada 2 nombor. Julia call nombor 1. Dering nama tak ada orang angkat. Dia cuba nombor kedua terus kena reject. Haha, terus kena reject. Owen memang tak layan dia langsung. Pembantu Owen tu tiada masa. Bukan sesiapa pun dia nak layan. Sarah jalan perlahan ke arah Julia. Nada lembut, mata bersinar simpati. Kak Julia, saya tahu dunia hiburan ni susah. Tapi kita kena kekal dengan prinsip. Bakat, karya itu yang patut jadi tonggak. Bukan cari kabel sana-sini. Julia tak jawab, terus berpaling dan jalan keluar. Penonton makin marah. Sarah dah bagi nasihat baik-baik. Dia boleh buat muka menyampah betul. Dua-dua Julia dengan Bella. Seorang nak tumpang nama Owen, seorang tu obses Adam. Dua-dua asyik hentam Sarah. Aku tengok Sarah dengan pandangan tajam. Awak pun tak ada bakat sangat. Kerja sembang banyak kat variety show. Sarah mukanya berubah sikit. Tapi cepat tarik senyum semula, suara tenang. Kak Bella tak suka saya sebab hal lain. Saya faham. Tapi saya masih percaya. Perempuan zaman sekarang tak patut buang masa fikir pasal lelaki. Fokus kita sepatutnya pada kerjaya. Komen penuh dengan hinaan dekat aku. Bella ni mulut dia busuk ya Allah. Lagi teruk dari Julia. Adam tu sekarang dengan Sarah. Dia mesti jealous le tu. Aku tak layan. Terus lari kejar Julia. Haha, besti setengah geng peluk pula dah. Tak kisah aku, memang nak peluk Julia pun. Aku ikut Julia masuk bilik rehat. Dia baru duduk tak sampai 3 saat. Telefon berdering. Owen, Julia tekan tolak. Owen call lagi, Julia tolak lagi. Aku pucuk, kau bagi dia peluang jelaskan. Julia pun akhirnya angguk. Bila Owen call untuk kali ketiga dia angkat. Hello, Julia diam. Owen terhenti sekejap.
Suara lelaki paling berkuasa kini jadi lembut. Marah ya, aku bukan sengaja tak angkat. Tadi tengah urus meeting dengan AQ kat US. Habis je aku terus keluar call balik. Julia tarik nafas dalam-dalam. Owen, kau sembunyikan sesuatu daripada aku, kan? Sunyi, panjang, tebal, menyesakkan dada. Aku dan Julia sama-sama tahan nafas. Lama kemudian, Owen bersuara rendah. Jadi kau dah tahu. Julia menggigil sikit. Aku pun rasa macam kena arus elektrik. Selama ni, hidup Julia macam sempurna. Tak ada sesiapa sangka. Ayah dia sebenarnya ada anak luar nikah. Julia tahan air mata. Cuba tenang. Berapa ramai dah tahu. Owen diam. Mak tahu tak? Suara Owen perlahan, tahu. Julia ketawa, tapi pahit. Jadi semua orang tahu. Cuma aku seorang yang tak tahu. Owen, Julia, kami bukan sengaja. Cukup. Julia terus matikan talian, tambah nombor Owen ke senarai hitam. Dia teresak. Semua orang tahu, cuma aku tak. Aku lekas peluk dia. Aku pun tak tahu. Dia balas peluk menangis. Mujurlah ada kau. Sekurang-kurangnya masih ada seorang. Mak pun sanggup rahsiakan. Sedangkan dia paling cintakan ayah. Kami berdua meraung bersama. Tak dapat hubungi Julia. Owen DM aku. Adam yang bagi tahu. Jantung aku sejuk. Tangan tergetar balas. Maksudnya Adam pun dah lama tahu. Lama Owen senyap. Akhirnya type, ya, jangan salahkan dia. Aku yang suruh dia rahsiakan. Takut kau bocor pada Julia. Sekejap tu juga Adam masuk senarai hitam. Buli aku tak apa, tapi jangan sentuh besti aku. Lepas blok Owen dan Adam, kami berdua termenung. Julia lap air mata. Aku nak larikan diri. Rasa macam tak pernah kenal keluarga sendiri. Ayah, mak, Owen, aku tak sanggup hadap. Aku anggap, aku ikut. Kebetulan aku pun nak lari dari kahwin paksa. Adam konon nak kahwin bulan depan. Padahal hati dia dekat Sarah. Setuju, lelaki memang tak boleh pakai. Kami pun siap rancangan lari. Julia kata, sebelum cabut, aku nak rakam video selamat tinggal untuk Owen. Dia angkat telefon, baru nak rekod. Pintu rehat tiba-tiba terbuka. Sarah muncul. Tiada kamera kru muka sebenar Sarah pun keluar. Dia senyum senis ke Julia. Aku dah agak syarikat suruh korang jadi kumpulan kawalan. Tapi korang mana reti duduk diam. Berani nak tumpang panas Owen. Newbie. Tapi otak ligat. Black marketing pun marketing. Kan? Dia geleng sambil ketawa kecil. Sayang. Kleng gagal. Sekarang satu internet hina korang. Sedap tak? Julia geram menggigil nak rangka ayat. Tapi lambat macam biasa. Aku melangkah ke depan, lindung Julia. Merenung Sarah. Macam mana pun, Julia tu anak pakcik dan makcik. Tahu, katus pun tak jelas. Layak ke hina dia. Sarah terhenti sekejap, kemudian ketawa. Bu, nak takutkan aku kena ada fakta. Kalau dia betul Puteri Owen Group. Rupa dia jadi begini. Aku dan Julia sama-sama diam sesaat. Logiknya betul. Tapi Sarah memang tak kenal level tak guna kami. Sarah mendekat, kuku tajam ketuk bahu Julia. Kemudian bahu aku. Kerja syarikat bagitu, buat je elok-elok. Jangan fikir nak drama lebih. Sekali aku cakap, karya korang delete. Faham? Wajah Julia merah padam. Miss Sarah, ini bilik rehat saya. Tolong keluar sekarang. Sarah juling mata, senyum nipis. Suruh aku keluar, okey. Dia tiba-tiba menjatuhkan diri ke belakang. Pengsan pura-pura di koridor. Kak Julia, Kak Bella, aku betul-betul nak selesaikan. Semua salah faham antara kita. Aku tarik balik kata-kata aku. Tentang Sarah tak ada bakat berlakon. Sebab sekarang, dia memang berlakon terlampau power. Air mata jatuh dari matanya. Suara tersekat-sekat. Kalau korang tak sudi jadi kawan aku pun, tak perlulah sampai tolak aku macam tu. Tak jauh dari situ, kru kamera yang tengah buat rakaman tambahan, nampak kejadian, terus kejar ruangan live chat dah meletup. Ya Allah, dua betina jahat ni tolak Sarah pula tu. Tolong siasat latar belakang dua orang ni. Mesti masa sekolah jenis buli budak. Dalam tandas perempuan, Sarah kita ni baik sangat. Sepatutnya dia boleh jadi queen yang buli orang. Tapi sekarang dia pula kena buli. Owen, Adam, mana korang? Cepat datang lindung Sarah. Pengarah pun sampai, terus tanya dengan nada prihatin. Sarah, awak cedera tak?
Sarah genggam lengan yang kalah sikit. Nada lemah. Saya okey. Jangan risau. Jangan salahkan Kak Julia dan Kak Bella. Mereka cuma emosi sikit masa tu. Saya yakin mereka tak ada niat buruk. Pengarah pandang kami berdua dengan wajah marah. Lepas tu dia pujuk Sarah. Sarah, awak cedera pun masih nak bela mereka. Awak pergi bilik perubatan dulu. Sat lagi keluarga awak datang. Tak sampai hati kalau tengok awak macam ni. Sarah angguk, ikut staf pergi. Nampak sangat sopan. Pengarah pandang kami semula. Mata dia tajam. Saya dah panggil pengurus awak orang. Suruh dia ajar sikit cara kerja. Lepas tu baru sambung rakaman. Semua orang beredar. Tinggal aku dan Julia dalam bilik rehat. Kami sama-sama tengok semula rakaman dalam telefon Julia. Aku, semua dah rakam. Julia, ya, memang nasib si bodoh. Tapi kadang-kadang orang bodoh pun ada tuah. Telefon Julia rakam penuh aksi drama. Terjun palsu Sarah dari awal sampai akhir. Julia duduk depan kamera. Tengok skrin, suara serak. Abang, mata Julia dah merah. Ini kali terakhir aku panggil kau macam tu. Aku masih ingat masa kecil. Kau cacat kaki, selalu kena ejek. Aku takut kau sorang-sorang. Jadi aku pura-pura bodoh. Supaya orang ejek kita sama-sama. Tapi lama-lama, aku betul-betul jadi bodoh. Air mata Julia tak tahan. Keluar satu gelembung hingus. Sekarang kau dah berjaya. Semua orang puji kau CEO hebat. Tapi aku masih si bodoh tak guna. Memalukan kau, Jik. Aku tahu kau nak adik perempuan yang bijak. Tak apa, lepas ni biar Sarah jadi adik kau. Selamat tinggal. Lepas dia rekod, Julia pandang aku. Kau pun cakaplah sikit. Aku keliru. Aku dengan Owen tak ada apa nak cakap. Julia, bukan suruh kau cakap kat Adam. Aku pandang kamera. Bila teringat Adam mesti tengah tengok video ni, mata aku pun mula merah. 5 tahun lepas, Adam memang layan aku baik sangat. Tapi aku yang tak guna. Duit yang dia bagi semua aku habiskan. Siap timbulkan macam-macam masalah. Adam, terima kasih sebab jaga aku selama ni. Aku tahu kau terpaksa setuju kahwin dengan aku sebab keluarga. Tapi sekarang, kau dah berjaya. Tak perlu lagi kahwin politik. Aku rela lepaskan ikatan kita. Sebagai bekas tunang, aku doakan kau dan Sarah kekal bahagia. Terima kasih bagi aku peluang dan modal. Aku tahu kerjaya aku dalam dunia hiburan teruk. Tapi aku akan cuba bayar balik semua nanti. Lepas video habis dirakam, aku dan Julia berpelukan, menangis macam nak pecah paru-paru, menangis puas-puas. Julia hantar video tu kepada Owen dan Adam melalui email. Jom, katanya lokasi rakaman rancangan ni memang tertutup. Kalau kami terus lari keluar sekarang, confirm akan dikejar balik oleh pengurus. Ini bukan masalah besar bagi Julia. 10 minit kemudian, dia datang sambil memeluk Jua. Pasang uniform tukang cuci. Ambil ni, tukar cepat. Kami berdua pun cepat-cepat tukar baju, pakai topi biru muda dan peletup muka putih besar. Julia dan Bella sekarang dah mati. Yang hidup sekarang cuma 2 orang. Makcik tukang cuci. Kami pegang penyapu buat penyamaran. Menyapu sambil perlahan-lahan. Bergerak ke arah pintu keluar. Kru produksi langsung tak perasan kami. Diorang tengah sibuk shoot segmen khas. Untuk Sarah kat belah sana. Dengar suara Sarah penuh dengan nada kesal. Aku pun teringin sangat nak jemput. Abang aku dan boyfriend datang program ni. Tapi dua-dua busy gila. Adam kena pergi ke majlis pelancaran produk baru syarikat dia kat Paris. Tak sempat nak balik. Abang, aku pula ada meeting sehari untuk hari ini. Dia cakap dia teringin sangat nak datang. Tapi para pemegang saham syarikat tak bagi. Belum sempat dia habis cakap. Tiba-tiba ada seorang kru datang berlari-lari. Owen datang sini. Satu set senyap dan terkejut. Aku nampak jelas Julia yang tengah menyapu kat depan aku, pun terus tegakkan badan. Kru tu tak salah info, semua orang pandang ke arah pintu utama set. Kat luar, sebuah kereta sport Bugatti dah berhenti. Itu kereta peribadi Owen. Pintu kereta terbuka dan seorang lelaki kacak keluar, pakai sut kemas, bahu lebar pinggang ramping. Sebelum orang lain sempat react, Sarah dah lari ke depan macam angin. Abang, dia peluk lengan lelaki tu manja.
Tak sangka abang sanggup batalkan mesyuarat penting demi aku. Dato-dato tu tak marah abang ke? Lelaki tu tak pandang pun Sarah. Dia scan seluruh set dengan mata dia. Kemudian tepat pandang ke arah aku dan Julia. Julia terus menggigil, tunduk balik dan sambung menyapu. Tapi lelaki tu tiba-tiba melangkah besar ke depan, terus berdiri depan Julia dan halang dia dari lari. Dia tak cakap sepatah pun, dua-dua saling berdepan. Juru kamera yang asalnya nak rakam Owen, terpaksa follow bila nampak dia pergi ke arah seorang tukang cuci. Sebenarnya dengan gaya kami sekarang, memang tak ada siapa peduli kat kami. Tapi dalam kamera ID, tak semudah tu nak sorok identiti, walaupun Julia cuma tunjuk mata. Kat ruangan komen live stream, dah ada orang temui muka dia. Jap, tukang cuci ni macam Julia ya? Tadi kan dia guest dalam rancangan ni? Apa dia buat pakai baju macam ni? Hahaha, dia buli Sarah tadi. Sekarang Owen datang. Dia takut dia tu. Nak cabut lari? Owen memang bijak. Langsung tak kasih dia lepas. Sekarang, Julia dah jadi tumpuan utama set. Sarah jalan ke arah lelaki tu. Tarik lengan dia sambil manja. Abang, tak apa, pertama tak cedera teruk pun. Abang jangan marah sebab pertama. Sarah memang cantik. Bila dia senyum manja macam tu, kebanyakan lelaki mesti cair. Tapi muka lelaki tu langsung tak ada reaksi. Dia cuma berdiri depan Julia, halang jalan dia. Mata Julia satu-satunya bahagian, muka dia yang terdedah. Kejap tengok lelaki tu, kejap tengok Sarah. Wajah dia penuh dengan terkejut. Ruangan komen dah meletup. Weh lawak le, tengok mata Julia terbeliak macam nak keluar. Mesti dia tengah malu gila. Tadi bukan main klaim Owen tu abang dia. Sekarang kena balas balik. Kalau aku terus nak guide. Tapi masa tu, aku je yang faham. Kenapa Julia nampak macam tu? Sebab lelaki tu sebenarnya bukan Owen. Dia ialah Lat pembantu peribadi Owen, merangkap orang kepercayaan dia. Lat yang selalu urus macam-macam kerja belakang tabir. Owen langsung tak pernah dedahkan. Rupa dia kat mana-mana media. Lihat pula, hari-hari pakai suit tempah khas, aura dia kuat sangat, jadi memang ramai orang. Selalu salah sangka dia tu Owen, jadi kalau semua orang salah dia, memang tak pelik langsung. Tapi masalahnya sekarang, bukan Sarah tu anak luar nikah pakcik dia. Takkanlah dia pun salah anggap Lot tu Owen. Masa tu, berdepan dengan aura tekanan Lot, Julia secara spontan cuba nak lari, tapi Lot dengan mudah halang jalan dia. Guna badan sendiri, maaf, awak tak boleh pergi sekarang. Ruangan komen pun mula jadi pelik. Ada bahagian penonton, pemegang kad fan club Sarah mula bersorak sokong, Owen buat betul. Tak boleh bagi perempuan jahat ni lari gitu je. Owen ni sopan betul. Orang buli adik sendiri pun dia panggil awak elok. Owen, cepat blacklist dia ni. Jangan bagi dia masuk mana-mana rancangan lagi. Tapi ada juga yang mula perasan sesuatu yang pelik. Kejap. Suara lelaki ni, korang rasa tak macam suara yang jawab call Sarah masa awal-awal tu? Ya, aku pun rasa sama. Suara pembantu Owen tu. Lot ke nama dia. Sarah masa ni belum perasan apa-apa. Tapi bila lelaki tu buka mulut bercakap, muka dia tiba-tiba berubah jadi pucat. Dia pun sedar. Suara tu memang suara lelaki yang jawab call dulu. Memang suara Lot. Tapi fan-fan buta dalam ruangan komen macam tak puas lagi malukan diri sendiri. Semua tengah gaduh dengan netizen lain. Korang ni pekak ke? Jelas bukan suara yang samanya. Confirm ni Owen lah. Kalau bukan Owen, takkan Sarah panggil dia abang. Tiba-tiba, satu lagi kereta berhenti kat pintu masuk set. Muncul pula satu kerusi roda. Ditolak masuk ke dalam set. Lelaki atas kerusi roda tu, muka dia pucat tapi kacat sangat. Macam watak Pontianak dari filem Eropah. Lot terus jalan cepat ke sebelah kerusi roda tu, tunduk dan cakap, Owen, satu set terus senyap. Ruangan komen pun jadi sunyi sepi. Fan-fan yang tadi yakin jet tu Owen, semua senyap macam ditelan bumi. Lot tolak Owen masuk ke dalam. Sarah kat situ cuba bergerak. Tapi lepas tu dia pun jalan ke arah Owen. Senyum manja dan cakap, Abang, saya ingat abang tak dapat datang. Tu yang suruh abang Lot datang dulu. Ruangan komen pun semua lega. Oh okey, Sarah sopannya tu. Dia panggil Lot abang sebab dah kerja lama dengan Owen. Biasalah pembantu peribadi macam tu.
Owen pandang Sarah. Kemudian dia buka satu video dari telefon dia. Dia bandingkan wajah Sarah dalam video dengan orang depan mata sekarang. Itu video perpisahan yang Julia hantar kat dia sebelum ni. Lepas confirm orang tu memang Sarah, Owen angkat sikit mata, pandang Lad. Isyarat macam nak kata jaga dia. Lad angguk faham. Terus berdiri kat sebelah Sarah. Macam pengawal keselamatan, Owen pun tolak sendiri kerusi roda dia ke tepi. Sarah nak ikut, tapi Lad terus tengking. Berhenti, jangan buat apa-apa. Tadi bila Lad halang Julia, gajah dia macam pengawal raja tahan puteri. Tapi sekarang bila halang Sarah, macam polis tahan banduan. Sarah terus kecut, berdiri kaku. Mata berair tak berani gerak. Owen pun tolak kerusi dia sampai depan Julia. Julia palingkan muka, tak pandang Owen. Owen diam sekejap. Lepas tu cakap, salah aku. Mata Julia mula merah. Fan-fan Sarah dalam ruangan komen naik angin. Owen, dia tu pembuli adik kau. Kenapa kau nak minta maaf pula? Tapi ramai penonton neutral dah faham sekarang. Weh, fan dia ni ada otak ke tak? Masih nak pertahankan dia. Siapa yang sebenarnya kaki abang ni ha? Weh tadi siapa yang kutuk perempuan? Zaman sekarang suka cari abang-abang. Yang paling teruk rupanya Sarah sendiri. Sarah dah tak tahan. Dia tak pedulikan Lad. Terus jerit kat Owen, abang. Tapi Owen langsung tak toleh. Wajah dia berubah jadi benci. Dan dia cakap, tutup mulut kau. Nada suara dia masa tu langsung tak sama macam masa dia cakap dengan Julia tadi. Macam abang penyayang. Terus tukar jadi hantu marah. Sarah terus terdiam, muka dia kosong. Owen sambung, suara penuh tak sabar. Datuk dah nyanyuk, dia terima kau. Tak bermakna aku pun kena terima kau, faham? Lepas Owen herdik Sarah, dia pun pusing balik menghadap Julia, yang masih menyamar jadi tukang cuci. Dan tiba-tiba suara dia jadi lembut, macam budak buat salah. Aku betul-betul tak kenal dia. Dia cucu kawan lama atuk masa perang dulu. Kau pun tahu, atuk tu dah tua. Mana-mana budak yang manis mulut sikit pun, dia terus anggap macam cucu sendiri. Tapi, aku cuma ada seorang adik dan tu cuma kau. Julia pun toleh balik. Tenung Owen tajam-tajam tanya, jadi, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dari aku? Owen tunduk, batuk perlahan. Hadiah hari jadi yang kau bagi tu, aku terpecahkan. Rasa sedih dalam hati Julia terus terbakar jadi api. Apa, Owen? Aku nak bunuh kau. Aku kat belakang pun rasa malu nak tengok. Sebelum ni Julia memang selalu bagi Owen hadiah hari jadi. Tapi semuanya pakai duit Owen sendiri. Tahun lepas, masa Owen sambut hari jadi, Julia baru dapat watak antagonis dalam drama online. Itu kali pertama dia dapat bayaran berlakon. Dia tak beli apa-apa untuk diri sendiri, tapi guna duit tu beli loket jet. Sebagai hadiah untuk Owen, malangnya dia kena tipu. Loket tu yang kononnya bernilai ribuan. Akhirnya dia bayar RM50,000. Tapi dengar kata, loket tu spesial, boleh lindungi pemilik dia sepanjang hayat. Bagi Owen, yang koleksi jet dia, semuanya tahap premium. Loket yang Julia bagi tu memang tak layak langsung untuk pameran. Tapi Owen tetap bangga. Dia pakai loket tu hari-hari. Lad cepat-cepat menyampuk. Owen dah suruh orang baiki loket tu. Dia keluarkan loket tu dan betul. Owen dah suruh tukang emas masukkan semula jet tu guna teknik emas khas. Masa ni, aku pun agak-agak tahu. Kenapa Adam pun tahu pasal hal ni. Tukang emas tu memang kawan ayah Adam. Banyak barang kemas aku pun Adam tempah dari situ. Tengok muka Julia dah mula reda sikit. Owen pun akhirnya berpaling. Nak berurusan dengan Sarah. Sarah, suara Owen dah kembali tenang tapi tegas. Mula-mula aku nak bagi muka kat kau. Sebab atuk kau dan atuk aku kawan lama. Tapi Julia ni orang paling penting dalam hidup aku. Kau tak sepatutnya buli dia. Aku dah beritahu semua pihak kerjasama kau. Kalau ada lagi yang bagi kerja kat kau lepas ni, anggaplah dia musuh dengan seluruh kumpulan syarikat aku. Sarah genggam kuat-kuat hujung gaun dia. Mata dah mula berkaca, tapi wajah dia penuh dendam dan tak puas hati. Kenapa? Hanya sebab Julia tu adik kandung kau boleh guna kuasa kau untuk hancurkan aku. Dalam dunia bisnes ni, bukan keluarga kau je ada kuasa. Aku tak percaya kau boleh kontrol semua benda kat sini.
Tiba-tiba, seorang juru penerbit lari masuk set lagi, nafas tercungap-cungap. Jet pribadi Adam dah mendarat kat lapangan terbang berhampiran. Memang sah, Adam tadi memang berada di Paris untuk majlis pelancaran produk. Syarikat dia pun ada keluarkan kenyataan rasmi. Tapi sekarang, dia dah terus balik. Fan-fan Sarah terus bersorak gembira. Adam balik? Ya aha. Dia mesti tahu Sarah kena buli. Sebab tu terus balik, go Adam. Sebagai anak orang besar, jangan kalah dengan Owen yang cuma duduk atas kerusi roda tu. Owen tu cacat je, mana boleh lawan Adam. Dalam suasana penuh debar, kereta Maybach milik Adam pun berhenti kat depan set. Adam langsung tak tunggu. Kereta berhenti betul-betul. Dia terus turun, jalan laju masuk ke set. Muka marah menyinyah. Dia terus angkat kaki, tendang kerusi roda Owen. Kalau bukan sebab lat tahan, aku rasa dia dah sepak kaki Owen yang elok tu sekali. Ruangan komen terus meletup. Fan-fan Sarah siap buat sorakan padu untuk Adam. Adam marah dah. Owen tu siapa je? Berani-berani nak ban girlfriend Adam. Adam tolong Sarah kami. Kalau tak nanti dia kena buli. Sampai mati dengan orang kaya gila ni. Adam tenung Owen dengan pandangan marah. Owen yang selalunya tenang dan aura dia menakutkan semua orang. Kali ni senyap. Mata dia lari. Tak berani pandang balik. Tengok, Owen pun takut dengan Adam. Owen tu keluarga bisnes je. Adam tu anak orang politik. Duit pun kena tunduk depan kuasa. Sarah jalan ke depan, berdiri belakang Adam. Gajah macam dia tengah dilindungi. Abang Adam? Adam cuma telis sikit dan cakap, pergi jauh. Sarah baru je nak pasang muka kesian dia. Yang penuh drama, tapi terus melekat kat muka. Tak sempat nak berfungsi. Anak mata Adam sejuk beku macam ais. Kat hotel Bulgari tu, kau buat-buat kebetulan jumpa aku. Lepas tu kau suruh paparazzi datang tangkap gambar kita. Kau ingat aku tak tahu. Dia jeling Sarah, suara dia makin tajam. Aku tak terus dedahkan semua ni. Tahu kenapa? Adam tunjuk jari ke arah Owen sebab mamat bodoh ni cakap gosip macam tu mungkin boleh buat Bella jealous dan buat dia mula kisah sikit pasal aku. Owen yang dah kena panggil bodoh depan orang ramai langsung tak berani bersuara. Adam tengah marah betul dan dia tahu tak boleh lawan. Lat dekat tepi pun tarik nafas panjang. Adam, kau pun satu hal. Kau baru pernah bercinta sekali seumur hidup. Tapi kau boleh pula percaya idea Owen yang langsung tak pernah bercinta. Rupa-rupanya bukan aku dengan Julia. Kategori ayam lawan ayam. Adam dan Owen pun sama. Semua ni berlaku sekelip mata. Ruangan komen dah terdiam. Lama lepas tu, barulah ada satu komen masuk perlahan-lahan. So, Sarah dengan Adam ni sebenarnya couple ke tak? Aduh, lambat betul otak korang ni pusing. Dah terang-terang ni bukan. Tak mungkin tak couple. Kalau tak, macam mana boleh masuk hotel sekali? Hahaha lawak betul. Fan tegar masih tak nak mengaku realiti. Bulgari tu ada berapa banyak bilik? Diorang cuma masuk pintu sama. Tak bermakna masuk bilik sama, okey. Betul tu. Lagipun yang buat orang salah faham pun Sarah sendiri sebab sibuk nak acknowledge semua benda. Guys, tadi aku rasa aku dengar satu keyword penting. Bella. Ya, aku pun dengar. Adam cakap dia nak buat Bella jealous. Jadi Bella tu bukan fan Adam ke? Maksudnya, Bella tu GF Adam. Habislah. Ni plot twist besar ni. Tolong ya. Macam mana Sarah ni boleh wujud? Sekejap nak rembat abang orang. Sekejap nak rembat BF orang. Sarah dah gila tahap aku pun tak faham dia. Adam dah tak kisah pasal ruangan komen dah. Mata dia merah. Badan pun macam nak tumbang. Itulah kali pertama aku tengok Adam dalam keadaan macam tu. Bella, dia dah pergi. Aku tak tahu nak cari dia kat mana. Semua salah aku. Aku tak pernah betul-betul layan dia elok-elok. Ruangan komen yang asalnya penuh dengan kutukan, tiba-tiba penuh dengan simpati. Ya ara, Adam nampak betul-betul hancur. Bella, kalau kau tengah tengok ni, kesiankan dia please. Kalau dia ada buat salah, bagi tahu je, kita tolong marah dia untuk kau. Janji kau balik kat dia. Aku yang tengah menyorok kat tepi set, dalam kostum tukang cuci, tiba-tiba rasa serba salah. Jujur, aku pun tersentuh. Tapi aku betul-betul tak tahu macam mana nak keluar dari balik tabir ni.
dan terus muncul depan kamera. Dengan baju macam ni, nak buat reunion cinta abad ini pula. Nasib baik Lat buka mulut tepat pada masa. Dia pandang Adam, lepas tu cakap perlahan. Mr. Adam, mungkin penampilan kek tukang cuci boleh bagi sedikit inspirasi untuk cari semula Miss Bella. Adam terus angkat kepala. Pandangan dia macam lasa. Scan seluruh set. Beberapa saat kemudian, aku terus kena tangkap dari tempat persembunyian. Maka aku dengan baju tukang cuci dan Julia juga dalam baju tukang cuci akhirnya bersatu semula di bawah lensa kamera. Aku dan Julia dah mula cengkam lantai dengan jari kaki sebab malu sangat. Ruangan komen pula penuh dengan kekeliruan. Boleh tak ada sesiapa explain apa yang tengah berlaku ni? Ni segmen dari produksi ke? Tak rasa pun. Tengok muka pengarah pun tengah terkejut habis. Adam tunduk tengok aku. Suara dia lembut sangat. Maaf, lepas ni aku takkan marah kau lagi. Nada dia lembut gila. Sampai aku sendiri rasa segan. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku tak pandai tunjukkan yang aku sayang kau. Tapi aku sebenarnya sangat suka kau. Aku cuma selalu rasa aku tak cukup layak untuk kau. Adam senyum. Mata dia masih merah. Dia usap kepala aku perlahan. Bodoh. Siapa kata orang hebat je layak dicintai? Kau tahu tak? Masa yang paling tenang dalam hidup aku setiap hari adalah bila aku balik kerja. Nampak kau tengah tunggu bawah pokok besar depan rumah sambil cakap, tengok semut tu tengah pindah rumah. Aku pernah jumpa ramai orang yang hebat, yang glamour. Tapi tu semua biasa. Yang susah nak jumpa ialah orang yang betul-betul baik hati, penuh kasih sayang dan sayangkan dunia ni dengan cara yang polos dan jujur. Seluruh tempat senyap sunyi, sampai bunyi jarum jatuh pun boleh dengar. Drama orang mata merah macam Arnab. Adam keluarkan sebentuk cincin berlian yang sangat besar. Bella sudi tak kahwin dengan aku. Aku dengan suara tersekat-sekat. Nak menangis jawab. Tapi aku ni bodoh nanti mesti banyak menyusahkan kau. Adam cium pipi aku, dia cakap. Lagi aku suka menyusahkan aku. Seumur hidup pun tak apa. Lama kemudian, aku dan Julia pernah bincang satu soalan. Kenapa wujud orang macam Sarah? Sampai kami berdua yang bodoh ni pun tak pernah fikir nak mengaku abang atau teman lelaki orang lain sebagai milik sendiri. Julia fikir sekejap, lepas tu dia cakap. Mungkin sebab dalam dunia ni, terlalu ramai orang bodoh macam kita. Bila dia mengaku, kita pun percaya, jadi dia pun makin berani buat. Aku terus rasa macam kena wake up call. Rupanya salah pun ada kat kita. Sarah memang dapat banyak manfaat dengan menyamar dan buat-buat. Ada latar belakang hebat. Dulu semua orang tahan je, walau hati tak puas. Sebab takut nak cari pasal. Tapi lepas dia betul-betul jatuh, ramai mula tampil cerita perangai buruk dia. Kat set penggambaran, pengarah cakap boleh pura-pura tampal gel. Dia pula tiba-tiba betul-betul tanpa pelakon ekstra. Dahsyat betul sampai telinga orang tu hampir pekak. Dia bela ramai paparazi dan akaun gosip palsu. Kalau ada pelakon perempuan bersaing watak dengan dia, terus dia sebar fitnah. Masa kat belakang pentas satu event, dia pernah buli pendatang baru. Buang baju orang dalam air kotor supaya orang tu tak boleh naik pentas. Lepas semua ni terbongkar, Sarah pun perlahan-lahan undur dari dunia hiburan. Dia mula ketagih arak, mabuk-mabuk kat kelab malam. Jerit-jerit kata dia ni puteri hiburan. Siapa yang cari pasal dengan dia? Semua akan lingkup. Tapi akhirnya, dia kena halau keluar oleh pengawal dan lepas tu, kami pun dah tak dengar khabar dia lagi. Adam akhirnya kahwin dengan aku. Dia selongkar galeri dalam fon aku. Nampak semua gambar dan meme. Aku simpan masa aku shipping dia. Rupa-rupanya kau suka aku pakai telinga kucing. Oh, okey. Aku suruh orang belikan. Selagi ada masa lapang, Adam mesti temankan aku. Bila dia sibuk kerja, aku akan pergi cari Julia. Aku dengan Julia buka satu rancangan live santai. Nama dia Temui Musim Bunga Bersama Si Bodoh. Tayangannya bagus dan kami pun ada pendapatan. Akhirnya, kami jadi wanita berjaya yang ada kerjaya sendiri. Ramai netizen suruh kami kongsi kisah persahabatan. Aku fikir-fikir, lepas tu cakap, aku nak bagi tahu satu rahsia. Sebenarnya Julia taklah sebodoh tu. Dia sengaja jadi bodoh sebab nak jadi kawan aku.
Sebenarnya dulu Julia ada peluang jadi pandai. Owen pernah carikan dia 8 orang tutor. Betul-betul untuk dia belajar. Masa tu Julia dapat nombor 20 dalam kelas. Guru tukarkan tempat duduk dia ke tengah kelas. Aku je tinggal kat baris paling belakang. Julia takut aku sunyi. Dia selalu toleh belakang nak borak dengan aku. Lepas tu kena marah cikgu. Jadi, masa exam seterusnya, Julia dapat nombor 42. Ya, nombor 43 tu aku. Betul, korang tak salah dengar. Lepas tu Julia pun pindah balik duduk. Kat baris terakhir, kat sebelah aku, netizen pun pergi tanya Julia, betul ke? Kau sengaja feel sebab nak temankan dia. Julia jawab, jangan dengar dia mengarut. Masa tu exam memang susah. Mungkin kebenaran dah tak begitu penting. Yang penting ada orang yang sayang kau. Ada orang yang faham kau. Ada orang yang takut kau kesunyian. Dan ada orang yang sanggup dalam dunia penuh duri ni. Hanya tunjukkan perut lembut dia untuk kau seorang saja. Semoga setiap seorang daripada kita akhirnya akan menyambut musim bunga milik kita sendiri.